Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, hari ni aku nak bagi tahu satu perkara yang sangat-sangat penting iaitu bagi penggemar yang selalu membeli kopi untuk menikmati kopi yang sedap serta menguatkan kita. Aku minta maaf sebab terpaksa buat video dalam kereta Sebab semalam aku beli satu kopi ni, iaitu kopi Tongkat Ali Guarana Maka daripada kopi panggung Al-Anbiya ni. Okey, pernah tak nak beli ni kopi ni? Okey, kopi ni sebenarnya untuk menguatkan kita. Di sini dia tak tulis apa-apalah, dia tulis semua barangan biasa saja, rempah-rempah yang biasa dalamnya. Tetapi bila aku cek dengan KKM website KKM, dalamnya dia ada racun berjadual. Jadi awas guys, sepaket ni aku beli RM5.30 saja. Tetapi dalamnya mengandungi racun berjadual. Jadi yang boleh menyebabkan masalah jantung, rabun mata, boleh buta, saraf, kerosakan saraf dan pelbagai lagi masalah kesihatan. Jadi guys, tolong kalau nak beli kopi, nak menikmati kopi yang sedap dan juga baik untuk kesihatan, beli kopi yang aku recommend yang ni dekat atas ni. Okey. Yang ni kopi-kopi ni adalah diluluskan oleh KKM serta kopi-kopi ini mempunyai bahan-bahan yang baik untuk kesihatan Jadi siapa-siapa yang nampak kopi ni, tolong ni. Aku minta maaf lah, dia punya pencahayaan tu tak berapa terang. Okey ni tolong jangan beli kopi panggung Al-Anbiya yang boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang. Bagi members yang belum lagi like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia, pastikan anda langgan untuk dapatkan update video-video yang menarik dan juga bermanfaat. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.